Tapi mungkin Cik Arif yang tanya kat TikTok, dia tanya ni, Tomat dia pakai kereta X50 turbo. That's why tak pasang full saver device untuk nak jimat minyak tu, Mat. Betul. Apakah komplikasinya? Komplikasinya memang macam-macam lah. Nombor 1, piston ada 3. Jadi kalau ada 3, kau nak bagi savekan lagi, kau nak cekik dia macam ni, kau nak bagi jimat. Macam cara dia lah. Jawab dia, ECU akan terganggu oleh EFI, Electronic Fuel Injection System. Beban ni. Memang akan jadi beban. Jadi berbahaya. Yes. Baik, kita ada satu lagi pemanggil, Tomat. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Cik Mat daripada Tajang. Okey, Cik Mat. Apa boleh sana? Saya nama ID ni. Saya dah hantar repair. Problem dia, bila kita tekan minyak, dia tak ada power. Okey. Dia nak masuk tu macam tak pergi kan. Okey. Baru ni dia dah habis 3,000 lebih lah. Banyak tu. Banyak tu. Macam-macam dia tukar. Dia cakap ni tapi tak jaya jugalah. Dia pun dah cakap tak pasal throttle body? Tak ada. Dia tak cakap pasal throttle body? Tak ada. Dia tak cakap pasal EFI? Tak ada juga. That mean dia pakai guna tangan. Kalau dia ada cakap throttle body, guna EFI, guna ECU, bermakna dia pakai komputer. Jadi kena cari kedai yang ada komputer. Dia akan dyno dia. Diagnosis dia panggilkan. Tapi kita suka cakap dyno. Bila dia dyno, dia akan kesan EFI problem, atau ECU problem, atau flow meter problem. Ni 3. Kasar dia tekan tak ada power. Kalau tak ada power tu dikuati pula ada asap ke tidak. Jika ada asap putih, bermakna ada salah satu piston yang dah meragam. Lepas tu ni saya hantar, saya cakap dia masih sama lagi. Dia cakap saya nak check gearbox pula, kata dia. Enjin tak ada power, macam kena mengenai dengan gearbox. Dia kata takut dia nak tukar gearbox pula. Itu saya curiga sikit lah. Dah hampir 4,000 keluar. Betul-betul. Itu bahaya tu. Kalau tak apa lah. Apa solusinya, Tomat? Datang jumpa Tomat? Bukan datang. Kalau nak datang ke RTM ni boleh lah. Datang hari Jumaat, saya bantulah. Atau tak apa. Nanti call personal lah. Okey. Kemudian. Baik. Terima kasih. 5.30. Encik Mat juga. Cik Mat. Okey. Ada lagi soalan?